Homestay Pasir Belanda Resort. Inap desa dengan persekitaran ala kampung yang menjadi lokasi pekerjaan hakiki Zuki sebagai tukang kebun dan juga pereka lanskap. Zuki dipertanggungjawabkan untuk membentuk pokok-pokok hiasan yang terdapat di sini secantik yang boleh. Namun, dia punya definisi kecantikan tersendiri dan perspektifnya seringkali berbeza daripada dianggap lumrah. Bagi saya rasa puas dah tengok betul ni. Di mana-mana pun, tepi-tepi jalan pun banyak betul bulat, betul empat segi kan. Jadi saya nak benda ni lain pada lain. Jadi kita fikir nak cuba buat untuk jadi seekor highway. Bila kita buat nampak jelas seekor gajah, bila ada pokok sebelah dia, kita fikir akan buat highway jugalah. Mengendalikan sabut menjadi hasil ukiran tidak sukar bagi Zuki. Begitu juga dengan proses membentuk pokok hiasan mengikut kreativiti yang diinginkan. Apa yang penting adalah mengenal pasti waktu sesuai untuk melakukannya. Bagi kita tidak susah sangatlah, tapi kena tahu cara kita nak belok dia punya rating tu. Sebab bila kita buat time pagi ataupun musim hujan, kita tak boleh terus nak belok ke terus. Sebab dia patah, sebab dia sejuk. Time kita nak buat tu, kita tunggu masa time panas. Bila time panas tu, dia akan jadi layu, kayu dia jadi layu. Time itulah senang kita nak tarik, nak pusing, nak buat macam mana pun boleh buatlah sebab dia layu, dia tak akan patah. Bakat adalah anugerah semula jadi. Namun, kemahiran boleh dipelajari dan diperhalusi. Yakin dengan keupayaan diri sendiri menjadi pendorong buat Zuki membentuk pokok tanpa sebarang ilmu dan panduan. Dari segi belajar tu memang tak belajar langsung lah bab-bab ni. Dari hal ni sebab saya boleh buat ni sebab saya yakin. Bila saya yakin, penuh dengan keyakinan saya ada tu, jadi saya cuba buat. Jadi bila saya buat, tak puas hati bagi saya tengok, saya akan buka balik. Buka balik, akan buat balik. Siapa puas hati saya lah. Hasil seni membentuk pokok ini telah memberikan dimensi baru kepada daya kreatifnya. Kesannya, Zuki kini diberikan amanah sepenuhnya oleh Mustafa Yusof, pemilik inap desa ini untuk mengendalikan seluruh kerja-kerja lanskap. Awal-awal tu Pak Cik tak bagi juga. Dia Pak Cik pantau, tengok tak. Tapi akhir-akhir ni, bila Pak Cik dah yakin dengan kemahiran dia, kebolehan dia, kecermatan dia, Pak Cik, okey, you buatlah, Yuki. Awak buatlah. Ya, mung buatlah apa-apa pun. Ya tak? Lepas tu, bebaskan kau bertindak apa saja. Pasal Pak Cik yakin, dia buat akan cantik. Sangat baik, sangat memuaskan. Kerana dia mempunyai sifat cermat. Ya, dia akan buat sebaik mungkin. Ya, dia buat yang kita punya sama seperti yang dia buat. Yang dia punya. Itu orang hati baik.